الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, Khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Islam, Asas Kesatuan Ummah. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kedatangan Islam, manusia hidup dalam perpecahan yang menekan. Bangsa Arab ketika itu saling bermusuhan, berbunuhan dan berperang. Lalu sinaran Islam hadir dengan kalimah La ilaha illallah yang menyatukan hati mereka yang dahulunya keras dan bermusuhan. Kesatuan ummah bukan modal untuk dijajah sebagai retorik, burahan atau agenda yang kabur. Sebaliknya merupakan natijah keimanan yang benar. Apabila iman meresap dalam jiwa, akan terlahirlah kasih sayang, tersemailah rasa hormat, lalu terbitlah semangat saling membantu sesama mukmin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103 yang menjadi mukadimah khutbah yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu kepada kamu semua pada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka jadikanlah kamu dengan nikmatnya itu orang Islam yang bersaudara, dan dahulunya kamu berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya kepada kamu supaya kamu mendapat hidayah petunjuk. Sidang jemaah yang berbahagia, fahamilah Islam menuntut umatnya hidup dalam satu jemaah yang teratur dan berstruktur, mempunyai kepimpinan yang dipatuhi dan bekerja secara kolektif demi redha Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan ummah. Hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talzamu jama'ah al-muslimina wa imamahum, tetaplah engkau pada jemaah muslimin dan imam mereka. Riwayat Al-Bukhari. Persoalannya, sejauh dan sedalam mana pentingnya hidup berjemaah dalam urusan kehidupan seorang mukmin. Tanpa budaya berjemaah, perpaduan ummah tidak akan terhasil, malah mengundang konflik dan kepincangan yang runtuh. Maka hidup berjemaah membentuk ukhuwah dan saling memperkukuh. Bahkan urusan takbir urus negara, baik ekonomi dan pendidikan dan sosial, hatta membina hubungan diplomatik di peringkat global dapat digalas dengan lebih sempurna.
Apabila empayar daulah Islamiah diperluas menerusi misi hijrah, langkah Rasulullah SAW tidak terhenti dengan pembinaan masjid, tetapi mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar menjadi agenda besar dakwah baginda SAW. Di sinilah semangat ukhuwah yang dipupuk baginda SAW pantas dituai kaum Ansar untuk membantu dan berkongsi selagi termampu, dan kesatuan mereka diterjemahkan sebagai simbol kekuatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala merakamkan pujian kepada mereka dalam surah Al-Hajj ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Orang Ansar yang telah mendiami kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang Muhajirin lebih dari diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan sesiapa yang dilindungi daripada sifat bakhil, maka mereka itulah orang yang berjaya. Apabila hati bersatu, segala kesusahan terlihat kecil saat terbeban, malah menguatkan jiwa dan membangkitkan semangat. Faktor inilah yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah berjaya mematahkan sejarah dunia sebagai pemerintahan yang disegani, bukan kerana kekuatan ketenteraan, tetapi bersenjatakan muafakat dan persaudaraan yang mapan. Hadirin Jumaah yang dikasihi sekalian, ketahuilah sejarah hitam perpecahan umat banyak dinodai dengan kelicikan muslihat musuh dan pengkhianat agama. Ketika umat Islam bersatu, tamadun yang hebat berjaya dibina saat umat Islam ditimpa virus asabiah, ketaksuban dan pembelahan dalaman yang memuncak. Musuh pula pantas mengambil kesempatan yang membawa kepada pampasan dan penjajahan yang menghina. Oleh itu, kesatuan ummah adalah suatu jihad demi melindungi maruah daripada anasir luar yang merosakkan. Kegagalan memeliharanya adalah satu bencana besar yang menjatuhkan seperti mana yang dilalui oleh dinasti pemerintahan kerajaan Islam terlampau. Apabila ummah bersatu padu, kekuatan akan kembali terbina, ekonomi diperkasa, kesejahteraan sosial diperkukuh dan pendidikan dipertingkatkan. Sebaliknya, perpecahan yang berpunca daripada sikap asabiah, ketaksuban dan kepentingan sempit adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bukan sahaja melemahkan umat, malah membuka ruang kepada musuh untuk mengambil kesempatan. Saudaraku sekalian, sedarilah kejatuhan Empayar Osmaniyah yang telah bertahan lebih 600 tahun sebagai benteng perlindungan umat Islam terdahulu, memilukan umat diimbau masakan tidak kerana perpecahan dalam kesatuan ummah diraci-racikan dengan meresapnya dakwah nasionalisme dan pemisahan wilayah-wilayah taklukan umat Islam, perlahan-lahan mengabaikan nilai kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah. Maka negara kuasa besar Eropah mengambil kesempatan menoktahkan hayat khalifah ini. Pada nafas terakhirnya, lalu terkubur tanpa nisan di pusara sejarah pada 3 Mac 1924. Isafilah juga situasi yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestin yang masih tidak terbela dan terus dizalimi sehingga hari ini. Pedihnya hati menyaksikan kediaman dirobohkan dan rakus rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dicemari sesuka hati. Ibu bapa, anak-anak kecil dibunuh tanpa belas. Mereka hidup dalam kecengkaman, kesusahan dan kesengsaraan, menunggu nyawa dikorbankan. Kita di sini sibuk terpaling mengaku mereka saudara seagama, tetapi nampaknya langsung tidak
berdaya menyelamatkan mereka. Sekarang ini, sudahkah kita sedar mengapa masing-masing belum merdeka? Kerana hanya bersatu dengan ungkapan yang kelabu dan simpati yang palsu. Wajarkah kita hanya ramai namun tidak lebih sekadar buih-buih di lautan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah deretan pengalaman pahit yang mengajar kita bahawa kemajuan sesebuah negara dan kemakmuran hidup ummah boleh hancur sekelip mata apabila kesatuan dan perpaduan sudah tidak bererti lagi. Malah nasib yang sama boleh berlaku di tempat dan masa yang lain. Andainya kita bersama menyatukan saf dan merapatkan barisan, umat Islam ketika ini akan menjadi kuasa besar yang disegani untuk menangkis segala ancaman, mengugak akidah dan kompas moral yang merosakkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Pertama, umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada ajaran Islam secara berjemaah serta mengelakkan perpecahan, kerana kesatuan merupakan asas kekuatan dan perkara yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah menjauhi sikap asabiyah, ketaksuban dan perbelahan dalaman yang boleh melemahkan umat serta membuka ruang kepada musuh untuk mengambil kesempatan. Ketiga, umat Islam dibenarkan berbeza pandangan yang membawa faedah kepada ummah dengan saling membantu dan menasihati agar terbina masyarakat yang teratur, berintegriti dan mampu menghadapi cabaran bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama Tauhid ini ialah agama kamu semua, agama yang satu, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Surah Al-Anbiya ayat 92. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.